Zoo sayang, bahagian 2. Sedia semua, okey? Dengar sini semua. Sebelum masuk, cikgu nak terangkan sedikit peraturan yang kita kena ikut semasa kita dalam zoo. Dilarang membawa makanan-makanan berat seperti nasi, mi, lontong dan sepertinya. Kalau ada, keluarkan dan makan sekarang. Cikgu, makanan ringan boleh bawa ke? Makanan ringan boleh ya. Tapi nanti jangan buang bungkusannya merata-rata. Mesti buang dalam... Tong sampah. Pandai! Kita kena jaga kebersihan alam sekitar. Betul-betul. Cikgu, boleh ke bagi makanan pada haiwan-haiwan tu? Tak boleh. Dilarang bagi sebarang makanan demi menjaga kesihatan dan keselamatan haiwan-haiwan tu. Ingat, jangan berpecah. Jaga tingkah laku dan jangan hilang. Juga yang paling penting... Dengar cakap cikgu. Bagus! Mari kita masuk sambil jalan, sambil belajar. Aku masuk dulu. Wah, tengok tu. Murid-murid, sini. Jom. Ya. Panjangnya leher serapa. Tengok gajah tu. Dia makan tepung-tepung bola lainnya. Tu dia, Azman. Wah, bunyi. Comelnya. Tengok tu. Tu. Hai. Dah sampai. Cepat turun. Jangan pergi jauh-jauh ya. Baik, tengok sana. Ada kancil. Mana? Kancil pandai macam saya. Memeng yang cantik. Jangan tidur. Nak ke mana tu? Wah, cantiknya. Tengok, burung-burung ni suka aku. Busunya. Esan. Burung kakak tua. Cuba nyanyi. Nanti dia ikut. Iya, mari kita nyanyi. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Lecum, ulala. Lecum, ulala. Lecum, ulala. Burung kakak tua. Terima kasih. Merak. Su. Apa dulu? Orang utan. Tak ada pun orang utan.
Jangan takut. Orang hutan ni jinak. Dia memang biasa bersiap-siap berjumpa pelawat.